Bismillahirrahmanirrahim. Antara perkataan yang selalu kita jumpa adalah perkataan selalu. Okey, perkataan selalu. Jadi perkataan ini dalam bahasa Arab selalu disebut daiman. Okey, selalu disebut daiman. Sekarang ni jom kita tengok satu kata-kata hikmah yang ada kaitan dengan perkataan yang kita belajar hari ini, iaitu perkataan selalu. Kata-kata hikmah ini berbunyi, yujadu daiman man huwa ashqa minka fabtasim. Saya ulang. Yujadu daiman man huwa ashqa minka fabtasim. Kata-kata hikmah ini lebih kurang bermaksud begini, sentiasa ada orang yang lebih derita daripada kita. Jadi senyumlah. Ya? Kita merasakan mungkin kita ni lah yang paling teruk, kita ni lah yang paling banyak masalah. Tapi hakikatnya lebih ramai orang yang lebih teruk daripada kita. Sebab tu kita kena senyum, kita kena syukur dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Jadi kita nak tumpukan perkataan daiman. Daiman bermaksud selalu, juga bermaksud sentiasa. Jadi sekarang ni jom kita belajar bagaimana nak sebut kamu selalu begini. Kan selalu kita sebut dalam perbualan harian kita, engkau ni selalu macam ni, kan? Kamu ni selalu begini. Dalam bahasa Arab kita boleh gunakan perkataan daiman. Sama ada daiman itu boleh berada di tengah ayat, juga perkataan daiman boleh berada di awal ayat, juga perkataan daiman boleh berada di hujung ayat. Sebagai contoh, ketiga-tiga ayat ni yang anda lihat sekarang ini, ketiga-tiga ayat bahasa Arab itu membawa maksud kamu selalu begini, tetapi boleh diungkapkan dengan tiga bentuk. Contoh, perkataan yang berada di awal, perkataan daiman yang berada di tengah ayat, anta daiman hakaza, kamu selalu begini. Atau daiman berada di awal ayat, daiman anta hakaza, juga bermaksud kamu selalu begini. Dan yang ketiga, anta hakaza daiman, juga bermaksud kamu selalu begini. Jadi perkataan daiman itu dia boleh berada di tengah ayat, juga boleh berada di awal ayat, juga boleh berada di hujung ayat. Cuma selalu yang saya jumpa, selalu yang saya dengar, orang Arab selalu sebut anta daiman hakaza.